Korang masih korek gigi korang gunakan benda ni ke? Tak payah guys, risiko untuk makanan yang korang tak perasan yang masih lagi melekat kat gigi korang tu tinggi. So buang je benda ni guys. Sebab kita dah ada Aquapic Cordless Oral Irrigator yang baru ni. So zaman dah maju guys. Ini cara baru untuk kita buang sisa makanan daripada gigi kita. Aquapic ni merupakan jenama daripada Korea guys. Dah jom kita buka dia punya kotak. Okey, dekat dalam ni dia ada satu user manual. Satu bag, senanglah kita nak bawa ke mana-mana guys. Dan inilah dia water tank untuk Aquapic. So kita akan isi air dekat bahagian sini guys. Dan dekat bahagian dalam ni pula ada disediakan dua muncung untuk kita nak sembur air. Dia juga bagi dengan satu USB kabel. So muncung dia ni kita just slide masuk je macam ni. Senang gila guys. Dan dekat bahagian bawah ni, kat sini merupakan tempat untuk kita charge dia menggunakan kabel Type-C. Dan ni pula button untuk kita release benda ni. Senang kan? Dan kita akan isi air dekat sini guys. Benda ni kita boleh tarik ke atas guys. Dia berfungsi sebagai water tank juga. Okey, dia ada 3 mode semuanya guys. Korang boleh tengok dekat sini. Mode yang pertama adalah soft mode, yang mana korang guna dia untuk korang nak cuci gigi relax-relax je. Mode yang kedua adalah mode massage, yang mana korang boleh guna untuk massage korang punya gusi supaya gusi korang lebih sihat. Dan mode yang ketiga adalah mode untuk kita betul-betul cuci gigi kita. So memang kau-kau punya laju lah guys. So guys, lepas ni gigi korang confirm takkan ada sisa makanan sebab dia akan bersihkan dengan kau-kau punya. Yang kuat tu memang akan masuk celah-celah gigi, akan buang semua kotoran-kotoran yang ada dekat celah gigi korang. Macam daging-daging yang korang makan tu. Okey, jom kita try. Seriously, memang rasa betul-betul dia menembusi ruang-ruang di celah gigi kita tu. Apa lagi guys? Check out dekat beg kuning di bawah.